dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni? Pisang. Ni 1PD. Kita dah lama tak jumpa. Alah. Yang penonton rindu dengan ocehan 1PD. Demam. Demam. Dah tak kuat. Tak benar demam ni. Dah boleh kuat ke? Ni lagi ni Wan. Ada amanah lagi dari nenek Singapura. Singapura. Ini Cik Nur, ni rumah Aisyah. Aisyah ni tinggal dengan pamannya. Tapi kayaknya Aisyah belum balik dari Tanjung Pinang. Ini rumah Wan Kiah. Bismillahirrahmanirrahim. Jambatannya pun sudah goyang ni kawan. Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Potret Alam, channelnya orang kampung kawan-kawan. Dan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 19 April tahun 2026, kita berada di wilayah Kampung Atap, Desa Mampuk. Hari ini rencana kita nak pergi ke rumah Wan Mahfidi di Kampung Air Sungkit. Tapi sebelum kita sampai di rumah Wan Mahfidi, di kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan jalan menuju ke Kampung Air Sungkit dari Kampung Atap. Di sini seperti kawan-kawan lihat di video ini ada semenisasi kawan-kawan. Dan saya dapat informasi semenisasi ini adalah pekerjaan gotong royong warga ataupun masyarakat di sini kawan-kawan. Ini swadaya. Ini gotong royong. Sikit-sikit masyarakat sini ngumpul-ngumpul bantuan dari orang-orang yang ingin bersedekah seperti semen ataupun pasir. Jadi sebelum kita melanjutkan video kita ni, di kesempatan kali ini saya akan cuba turut membantu melalui video ini. Kita akan cuba juga open donasi untuk semenisasi jalan ini. Ini hanya tipis kawan-kawan. Ini hanya untuk supaya warga pergi ke Kampung Air Sungkit mudah kawan-kawan. Ini katanya saya dapat informasi ini bantuan dari orang-orang ataupun masyarakat. Contohnya ada orang yang sedekah semen sesak 2 sak ataupun pasir. Jadi di kesempatan kali ini saya akan cuba juga kita membantu melalui open donasi. Siapapun kawan-kawan saudara mara yang ingin turut membantu untuk semenisasi jalan sini, katanya yang tempat-tempat yang penting aja kawan-kawan, seperti di atas sana tadi kita lihat penurunan dari jalan raya itu ke sini disemenisasi supaya warga yang turun tidak payah ataupun tidak ada yang jatuh kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan, di sini langsung saja saya cuba membantu melalui open donasi, melalui video ini, melalui channel Potret Alam ini, untuk membuka open donasi bantuan masyarakat di Kampung Atap dan Air Sungkit untuk semenisasi jalan di sini kawan-kawan. Bagi kawan-kawan saudara mara, seperti biasa, jika ada yang ingin turut membantu bersedekah rezekinya, walaupun RM1, $1 ataupun RM1000, di sini akan terima kawan-kawan. Berapapun kawan-kawan sumbang akan saya terima. Nanti mungkin insya-Allah seminggu sekali akan saya serahkan bantuannya kepada warga yang di sini yang ikut mengerjakan cara gotong royong kawan-kawan. Jadi boleh nanti kawan-kawan saudara mara hubungi nombor WhatsApp saya. Itu. Ini jalannya kawan-kawan. Ini disemen hanya untuk supaya mudah warga di sini untuk pergi ke Kampung Air Sungkit. Semoga je ada kawan-kawan saudara mara yang ingin turut membantu untuk kegiatan ini, kegiatan gotong royong ataupun swadaya masyarakat di sini. Semoga kawan-kawan yang membantu selalu diberikan kesihatan dan dimurahkan rezekinya.
Amin ya rabbal alamin. Dan semoga ini menjadi amal jariahnya. Dan sekali lagi saya umumkan, kita akan cuba juga membantu untuk jalan ini, jalan menuju ke Kampung Air Songket, dengan membuka open donasi. Walaupun berapa pun yang kawan-kawan sedekahkan akan kita terima. Walaupun $1, walaupun RM1, walaupun RM1,000, kita akan terima. Baiklah kawan-kawan, kita akan cuba rekam video di sini perjalanan kita ke Kampung Air Songket. Semoga je video ini ada manfaatnya bagi kawan-kawan yang menontonnya. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga kawan-kawan yang menonton video ini selalu diberikan kesihatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dari Jemaja hendak ke Siantan singgah pula di Desa Lingai. Kalau tuan sudah berkenan, tontonlah video ini sampai selesai. Kita akan cuba merekam video ini perjalanan kita ke Kampung Air Songket. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu pernah juga saya rekam video di jalan ini. Dulu belum seminisasi seperti ini. Agak ribet jalannya kawan-kawan. Ada berlubang-lubang dan ada batu-batu. Dan sekarang alhamdulillah pada tanggal 19 April tahun 2026 kita ke Kampung Air Songket. Ada juga seminisasinya ini. Ini kegiatan gotong royong warga di sini kawan-kawan. Ini. Semoga je ada kawan-kawan yang menonton video ini, saudara mara yang ingin berbagi rezekinya untuk kegiatan gotong royong ini, seminisasi jalan ini, boleh hubungi nombor WhatsApp saya. Berapapun kawan-kawan bagi rezekinya ataupun sedekahnya, walaupun RM1, walaupun $1, walaupun RM1,000, saya akan terima kawan-kawan. Dan semoga ini menjadi amal jariahnya. Kalau di sini ni masih jalan tanah. Dia seperti ini kawan-kawan. Di semen je pada jalan-jalan yang rusak aja. Ini di semen. Karena kalau hujan di situ leceh ataupun becek kawan-kawan. Allahu Akbar. Wah. Ini tempat warga yang mengaduk semen. Ini di semen juga kawan-kawan. Ini jalan-jalan yang tempat biasanya leceh disemenisasi agar mudah jalannya. Semoga je kawan-kawan yang menonton ni ada yang ingin turut membantu berbagi rezekinya untuk kegiatan gotong royong ini. Ini jalan menuju Kampung Air Songket, Kampung Nenek Mahfidi kawan-kawan. Seperti ini nih jalan turun bukit nih disemenisasi. Ini sampai kita di Kampung Semuak, Desa Mampuk kawan-kawan. Allahu Akbar. Ini Kampung Semuak. Sekali lagi saya informasikan, kegiatan seminisasi jalan tadi itu adalah swadaya masyarakat ataupun gotong royong. Ada bantuan sedikit-sedikit dari warga, seperti ada menyumbang semen sesak, ada menyumbang pasir.
Jadi ini semua swadaya dari masyarakat sini kawan-kawan. Tu ada pompong. Dan semoga Wan Mahfidi ada di rumahnya hari ni. Kerana kita terakhir pergi ke Kampung Air Songket ni pada lebaran ke-4. Sekarang sudah tanggal 19 April tahun 2026. Wow, air pasang kawan-kawan, lawa. Cantik kalau pada saat air pasang kawan-kawan. Seperti inilah suasana perkampungan di Pulau Jemaja. Tepatnya di Kampung Air Songket, Desa Batu Berapit, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas. Wow, pelamnya lagi berbuah. Itu rumah Bang Ben. Alhamdulillah sampai kita tempat parkiran Honda ataupun motor. Mana kak? Yang di YP. Enggak, mana dia YP? Oh, pos tu. Tapi rumah Wan Mahfidi kayaknya tutup kawan-kawan. Ini air pasang. View-nya lawa. Rumah Wan Mahfidi tutup. Kita tak tahu dia ada atau tidak. Cuaca lah mulai panas. Ini kurang 5 minit jam 10. Panas. Allah Akbar. Biasanya kalau tak gembuk rumah dia, berarti dia jalan dekat. Kalau rumah dia bergembuk, berarti dia jalan jauh ni kawan. Tapi kayaknya disendel pakai kayu je. Alhamdulillah sampai kita. Ini teras Wan Mahfidi. Tapi rumahnya disendel kat gini. Kayaknya dia jalan dekat ni kawan-kawan. Tapi tak tahu ke mana. Cuaca lah mulai panas. Dan inilah suasana Kampung Air Songket pada tanggal 19 April tahun 2025-26. Dia pergi ke rumah Kak Lisa.
Okey kawan-kawan, kita cuba ke rumah Kak Lisa. Kerana kita bertanya tadi bahawa Wan PD di rumah Kak Lisa, cucunya. Dan ini kondisi rumah Wan Mahfidi saat ini. Kita cuba ke rumah Kak Lisa. Kita jumpa Wan PD. Kerana saya pun ada nak mengantar amanah untuk Wan PD. Masjid Al-Taqwa, Kampung Air Songket. Cuaca cerah, panas. Ha, itu Wan PD lah. Dah sihat ah? Kita baru nak gawai semak apa? Oh. Awak kami demam juga hari tu. Ha? Nama hari? Lama tak? Lama lah. Sini dulu ha? Wan PD lagi tak sihat kan kawan. Demam lah 6 hari kata dia. Biden berangkat nak? Dah ada semalam tu main bola. Hai, makan maklum. Rumah dia. Mas apa? Mayang. Mampu. Oh. Satu pakaian, satu tas. Cuci dia. Beli dia. Agak olok. Apa ni? Pisang. Ha. Ni Wan PD. Kita dah lama tak jumpa. Alah, rambut lah. Demam ke? Terakhir raya keempat habis sini tak? Demam. Nak langki ikat bawa rumah sakit. Salah pek. Pek non. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk pula. Pindah sini pula bangku dia. Kita ni mana? Ayah ni. Anak ni main Facebook ni. Anak ni. Hari ni kita sampai lagi ke rumah Wan PD. Bagi kawan-kawan yang selalu bertanya soal Wan PD, saat ini kondisi Wan PD lagi kurang sihat. Katanya sudah 6 hari demam. Demam kuat. Bawa apa ni? Dah apa? Pupuk je. Oh. Baik. Ni air apa tuan? Batuk. Air ubat ni buat sendiri. Tak ngerti. Sabar. Buat saya je. Tumpah nak ni. Demam kuat tak boleh nak buat ke? Tak suka buat air tak. Dah payah buat air. Ha? Payah buat air. Mana fikir pun demam ke tak ada. Orang ini turnamen kat tuan. Tahu. Tak tahu. Kena agak demam hari tu. 4 hari je. Lah belum lah. Anak pas lama lah 2. Kemudian dia beli kan nak kena semua kena 3, 4 makan dah. Oh. 5 pekan. Pegang. Tahu? Patut. Beri Isa apa nama bersama 2. Beri pula Adam Sari minum masuk kan tak ada senang tu. Beli Adam Sari malam minum. Minum tu butik. Tak air tak badak. Bang Ben ni dah nampak rumah dah. Hadir kat ni pandak. Tu malam minta sudah ke gubuk tu RM2 kat RM2 pitak. Bubuk apa ke? Untuk lakan baju dia buat dia untuk pengantung. Pengantung tak awak nak adakan baju pengantung. Tak buat pitak aja lah ada berapa lama dah ada. Oh. Aku lah beli dia. Katalah dia lala kat orang lala kat ni. Tak mana. Lagi ada kerja lah. Entah, makanlah. Tu. Tengok dapur Wan tu. Dapur lah. Ha ni. Kondisi dapur Wan PD sekarang. Tu WC ataupun tandasnya. Makan dah. Air dia terampung tak? Baru keluar dia. Kenapa? Air putus. Kering. Jadi baru keluar. Panas. Marau orang. Cuma dia sikit tu angkat je lah. Boleh angkat tak ada angkat. Nah, tu cukup lah.
Awak Makcik Nor titip salam. Hmm. Cikgu Muhammad Nor titip salam. Ni demam ni. Oh. Dah lah, cukup lah. Okay, salam. Dah memang kasih banyak, bukan sikit-sikit. Memang tu dia kerja tu. Kami pun kat ni pun ada nak ini hantar rezeki amanah orang. Cari long tua lah ini lagi main bola. Main bola. Awak ke main kat mana tu? Masuk mana dah? Main kat Iwak ke? Oh, Iwak. Iwak kan turnamen kok. Mungkin lah kau. Esok turun tak cik ikan. Dengan loko. Ni pergi ikan up. Tak, up ni ada. Up ada tak kerana Runi tak ada. Dia 3. No, dia anak semua ada dah karya. Pisang ke ubi kan? Pisang. 3 minit 3 apa. Baik tak? Keripik pisang. Ha? Dah. Lauk pun lah juga. Anak nanti cantik dah habis. Makan dia dah tak. Manis kan? Mau. Tidak apa dia buat. Ikan mana nak beli pula dia. Ada je orang. Sabar. Ada putus ya tu pun nak sampai ke sana. Dapat taik. Dia pergi. Dia pula kan orang ke pika. Ada ni. Orang mahal lawa kata ya alhamdulillah. Amin semalam hari Sabtu nak pergi sini. Dah sempat pula. Tak perlu hak lah. Perlu hak lah. Mana dia pita. Benda lah bawa dia mah. Kau nak akan buat dia macam ni. Oh. Kami ada nak ngantar amanah orang kok. Zakat mal. Zakat mal. Mal. Ni kami nak nyerah ke sekat duduk ni. Ni dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami serahkan zakat mal dari bapa Tok Wan PD sebesar RM150,000. Sampai lah. Sesuai dah sampai. Wah ni dia teranggar kata dia. Nanti lah. Tapi kalau nak ada, dia nak ada sampai orang dia benda orang tu dia nak ada tu. Aku dah ni ngapas kau nak aku Kuala. Tak jangkit dia Kuala. Wan belum pergi Kuala nak? Tak mana nak pergi. Rumah Salman maklum. Semalam. Mana? Rumah Salman kat ada orang kawal. Nampak? Jadi rumah Joh tadi. Tangga 3 tu maklum naik rumah Joh. Rumah Joh ni tadi. Jadi bagi Jumaat tu tak betul naik pula Mas Salman non. Dia nikah dah sunggak anak dia nak? Anaknya anak Ida nak Sata. Ya ke? Bukan anak nak Sata, laki baru ni. Tu dia laki baru ni. Ni yang penonton rindu dengan ocehan Wan PD. Demam. Demam. Dah dia kuat. Tak benar demam dia. Tak boleh dia kuat ke? Ni lagi ni Wan. Ada amanah lagi dari nenek Singapura. Nenek Singapura. Sebesar RM300,000. Wan hitung loh. Akak duit pak nak mahu kok. 2, 3. Jadi amanah zakat mal lah kita serahkan. Dan juga amanah dari nenek Singapura sebesar RM300,000 untuk Wan PD. Mudah-mudahan lah tambah healthy. Amin. Senang-senang lah. Amin. Ada rezeki. Terima kasih banyak. Itulah. Kang awak jam 1 kalah kat Nun pula. Lapangan bola pula. Lagi lama ke tak? Tanggal 25 ni terakhir. Habis? Sabtu malam minggu. Salah Joh. Anak tadi. Sedap keripik dia. Siapa nama ni tadi? Dewi. Dewi dia. Mak kata dia, tanggal 25 kami ambil mak. Bawa pula ke Padang. Ada apa? Entah ada apa, tak tahu lah. Macam tu lah dia. Berarti lah mak nak kita. Belum ti lah aku lagi. Maya tu, pakaian. Dia cuci dia. Bini dia tu. Sehingga maklum dia rumah tu men.
Muka rumah dia tak payah orang kenal je. Orang lah jalan ni je lah sekawat. Oh. Orang lah jalan ni. Dah dekat. Alah dekat. Orang tak lintas je kat nak. Oh. Kami pun lah jarang jalan lama lah. Awak memang sedap jalan ni. Dekat. Kita berembun. Maklum lah 4 kali bawa ni. Ya. Awak. Tentu lah. Bunuh lah. Bunuh. Itu dah ni. Kalau panggil dia. Bukan. Yang undangan tu bukan kena biasa. Bukan apa. Bukan agak malam. Malam duduk kan macam tu. Kat meja tu. Dengan 3 bujang belacan nak. Betul lah. Tiga tu orang tak buat. Orang tak kenal. Ada sesuatu maaf. Satu orang duka maaf. Balik. Dah kita mah awak lah. Dah mah awak lah. Macam mana nak pergi mah awak kan. Kasih maklum. Orang pegawai macam ni. Aku sungat tak nak erti lah. Bercakap. Macam mana. Bukan awak ada non-wife. Bukan awak ni. Memang rezeki. Memang tahu macam mana nak erti lah awak. Nak bercakap. Memang kena biasa kita kata ya boleh dia memang kau kenal lah ke mana-mana kau. Ada pun tak lah ya. Ada rezeki kau kasi boleh dah. Tiwan PD ni kat Jemaja ni lah banyak kena dari banyak dulu kenal pernah kan. dari dulu dari kecil-kecil. Dari noni. Kata orang Malaysia famous. Famous. Orang Malaysia tak ada gaya kumpulan. Mana tahu. Memang ada je lah. Orang pegawai lah, camat dah apa. Terbagian dia Pak Camat lah dia betul. Kau mana Pak? Kau kata apa? Balik nak ya? Kau Pak Camat. Pak Camat Jemaja yang baru ni nak. Pak Camat kita baru ni. Kan? Dah lah. Syukurlah makcik. Lah dapat dapur kami. Lah dapat apalah lah. Moh selalu datang-datang. Belum pernah datang sini lagi? Belum. Menentu nak metu dia nak buat penyemur kata. Kayu penyemur tu ada macam lah. Terusun ada watam. Nak ambil mani. Dah lepas. Sibuk lah. Pak Lomo. Dapat mawak. Non. Sana nak dapat mawak. Cuma nak. Mana-mana aku tak perlu bayar. Usahalah buat kayu dulu kat bunda tak usah. Kacau anak. Biar dia lah. Tiba kena. Ngecat lagi sikit tu. Bikin tadi pun lu dapat ke? Ada sikit cat dia ada lah. Cat putih lagi ada tak? Ada tak? Cat kuning dia ada. Ni cat kuning. Ni cat putih ni semua ni. Putih. Cukup lah tu. Lah macam. Ni dari Makcik Nor Selangor Malaysia. Nah. Kali lah dapat balik lisi cuti. Dia tak payah mesti dia. Tak sama dengan yang kali dengan anak. Dia kan cat air kan? Cat air. Ikan mana ada. Kami nak ke rumah tu entah Alah. Rumah Wan Kia. Dia suruh singgah rumah tadi. Air buat air lah. Air makin pasang lah. Pasang. Kami stop sebentar Kita ke rumah Wan Kia dulu. Jam ni mati kan. Tapi itu dah jalan. Betul dah jalan dia. Apa dia ni jalan ni? Kita cuba betul tak? Jarum dia ni. Ni jam 5.30. 5.30. Kita cuba betul tak? Ni jam berapa ni? 10.30. Sepuluh 30. Lewat sikit lah. Kita buat. Ni jam macam ni kadang suka nyangkut. Tu. Jam 10.30 lewat sikit.
Mai ke rumah Wan Kiah lo eh. Tahu lah. Kita ke rumah Wan Kiah lagi kawan-kawan. Oh iya kawan-kawan, di sini pun saya ingin mengumumkan soal open donasi rumah Atuk Basri yang berada di Desa Impul. Yang sampai saat ini alhamdulillah kita sudah terkumpul 3.920.000 rupiah. Dan saya dapat berita bahawa tiang dapurnya sudah mulai ditegakkan. Nanti mungkin akan ansur beli bahan yang kurang. InsyaAllah nanti setelah open turnamen Desa Kuala Mara selesai, kita akan ke Desa Impul, ke rumah Atuk Basri. Dan di sini jika ada kawan-kawan saudara mara yang ingin juga turut membantu dalam pembangunan dapur rumah Atuk Basri, boleh nanti hubungi nombor WhatsApp saya. Sampai saat ini kita alhamdulillah sudah ada 6 donator, iaitu hamba Allah Singapura, ada hamba Allah Malaysia, dan ada Acik Nur Selangor Malaysia, ada Cikgu Muhammad Nur Malaysia, dan juga Kak Atin Belitung, dan Makcik Ner Singapura. Total semuanya yang baru terkumpul 3.920.700 rupiah, yang membutuhkan biaya kurang lebih 10 juta rupiah kawan-kawan. Di sini saya masih buka open donasi untuk pembangunan dapur rumah Atuk Basri yang berada di Desa Impul. Bagi kawan-kawan saudara mara yang ingin turut membantu dalam pembangunan dapurnya, boleh nanti hubungi nombor WhatsApp saya. Dan semoga ini menjadi amal jariahnya. Ini Acik Nur, ni rumah Aisyah. Aisyah ni tinggal dengan pamannya, tapi kayaknya Aisyah belum balik dari Tanjung Pinang. Ini rumah Wan Kiah. Bismillahirrahmanirrahim. Jambatannya pun sudah goyang ni kawan-kawan. Mana jalannya ni? Assalamualaikum Wan. Anu turnamen Kuala ni. Mana? Oh, di cloud mana dia? Banyak dapat ah. Tak tahu tak. Panas cuaca ah. Nak buat macam nak ni. Anjong. Siapa? Pergi nonton Yanti nak mak. Oh. Mak anjong nak buat. Dengan hendak mulik kepala. Itu sudah raya berpagi. Tanggal hari Sabtu ni final dah. Tanggal 25. Tak dapat nak pohon sampai pagi. Cuaca ni panas eh. Ada mak padan tak ada. Masuklah. Ya, ni air pasang. Tu rumah PRT. Lawa view dia saat air pasang. Ada Wan seorang ah. Seorang ah. Kucing tidur. Sini ada pintu juga kawan-kawan. Lawa. Tu. Bila kita berada di sini, terasa seperti kembali kepada zaman dahulu. Rumah-rumah panggung kayu di atas laut. Tu kampung atap seberang sana. Itu seberang sana tu kampung atap Desa Mampu. Dan di sini kampung air sungkit Desa Batu Berapit. Ni ada foto-foto. Wan buat apa? Biji arak. Foto siapa Nan? Ni? Anak kebencen. Ni? Anak kebencen yang buat kerja. Pinang. Oh, dia orang Pinang. Pak Adi. Oh. Ni anak mana? Nenek tu.
Dia 3 anak dia malah habis sekolah. Saudara ke apa? Saudara Wan ke apa? Nak kuat kerja dengan dia belum belasan tahun. Oh, Kak Opa ni pernah kerja dengan orang tua dia ni. Dia mengalah pada saudara kan. Oh, alhamdulillah. Dia ni orang Pinang lah. Mak dia kan potong kaki duduk belah sini. Gula. Ni kita berada di rumah Wan Kiah. Banyak papan apa tau? Oh, bapak juga tak ada duit untuk lagi. Bapak nak buka belah buah orang kalau nak beli kijang buat tak? Susah kijang buat tak? Oh. Ambil. Nak tawar dia lain. Ni ikan apa kan? Kan dari bawah dah. Dia dah naik dia. Ni ikan. Oh, Wan buat kuih biji arak ni, nama biji arak ni. Ubi kat ni, nanti turun ke sini. Dia ni buat dia apa ni? Ubi. Ubi, dia tak beli ke ulu nak buat ni kat ubi. Nanti pakai gula. Silang gula. Ada tentarang tu. Wah, tak tahu, tak tahu orang tu ikut tu cuma pasung buat balik. Tu ikan lah. Atuk tu cuma dah. Adik dah pergi bawa ni lagi. Anak ni. Oh, tak tahu. Bagus sekali. Nah, wah kucing ni. Anak dia jok sekarang. Makan separuh, punya sejuk nak makan. Dia dah ni. Kalau rasa buat sikit kat jantuk lah. Wan. Kalau anak-anak marah kau. Ada dia dah tidur, besar je kok. Ni biji arak, kuih biji arak. Apa dia sebut biji arak Entah. dah? Tahu lah. Duduk atas sana bang. Kenapa? Duduk buat asukan nampak asukan buat 2 ekor cuma dah tahu kawan. Dia nak dengar apa mak dah ni. Dia tu nak beli ikan dah. Dia jual tu jual timbang nak tong lah. Jual dengan penampung. Orang tadi dah berduk sampai bisu banyak. Angin. Wan buat air ya. Dari tangan sampai hilang kat tangan terbuka kaki. Oh. Anak minyak detik rumah lemak. Ada kat sana. Siapa up? Tahu. Aisyah dah balik dah. Rasa Wan dah balik lagi. Dengan ayah dah kena. Sekolah. Sekolah. Oh, dah masuk sekolah sana. Dah masuk belum tu tak tahu kan dah lama lagi masuk. Oh, ada rencana sekolah sana. Dia Aisyah masih kat Pinang. Mungkin Aisyah Balik waktu libur lah kau. balik libur mungkin sini. Dia lah dengan ayah dia di Tanjung Pinang. Takut Acik Nur tanya Aisyah. Aisyah di Tanjung Pinang sekarang. Dia orang Pinang kat mana kan? Kawal. Jauh kot nak. Duduk sini. Duduk mana saya ni? Ubi ni Kami tak bisa makan ubi. Kami tak bisa makan ubi. Tak bisa makan ubi. Hari tu makan apa yang warna biru tu? Keledek apa? Ubi akar. Wah, naik asal lambung. Tak ada layan ni. Dia tak ada sambung. Ni kuih apa ni? Dikukus. Beli pagi tadi. Buat tak dia bawa ni. Kami pun kat ni ada ni. Kalau pagi ni memang terus beli, mak buat dak kuat bawa masuk subuh. Cuy. Minta paling dak 5,000. Ni Wan buat kopi ya. Siapa? Mana? Mana makan semua? Tengah asyik nak tak? Mana? Oh, kucing banyak tu tinggal pilih. Ni mana? Tengok dah. Dia ikut punya. Nunjuk kerja. Tu nak main app ni. Ikut saja mak. Kami ni ada nak hantar amanah kat Wan. Apalah hendak orang nak fikir. Apa? Bulan puasa alhamdulillah puasa habis. Rasa badan sihat.
belasan kilo orang sama-sama bangkit sampai ke Batam ke Penang. Aku dah siap raya tu badan demam. Wan musim raya puasa lah. Raya. Raya kan. Raya Ramai mesan 10 kuih hari. bangkit. 10 hari nak raya sama Sampai ke Batam. Batam 2 kilo, Penang 2 kilo. Kuih bangkit Wan dari Jumaja sampai ke Batam ah. Nak rasa macam mana nak kirim? Ni Wan ada rezeki dari nenek Singapura. Ni untuk Wan RM300,000. Alhamdulillah. Mak kasih banyaklah yang makin murah rezeki. Amin. Sama bekas raya, bukanlah ada masuk duit, apalah duit yang kerja gantuk lah. Itu yang orang masam-masam dalam puasa dalam ada masuk duit lagi. Awak dah semalam nak sini. Tapi tu sibuk kat lapang bola tu kan. Lah tahu. Yanti, mak anjak bila nak pergi sini, pergi pagi. Petang dapat untuk ada berapa nak. Yanti bini Baiwan lah. Aku adik-adik buat agak ning kan lah. Kopi terus cuma. Tanya ni je dapat kopi. Macam ni bos 10,000. Ni kan kalau tamu pagi hari. Syukurlah kan ada je rezeki Wan kalau udah desa memang ada satu benda. Dah pagi lah. Beltin dah Lama pagi. dah 2 tahun ni ada dapat. Syukurlah ada je rezeki tu lah. Wan tak ngeluh belum ada rezeki awak. Ada je Pak Lai ada rezeki awak. Tak bisik-bisik lah. Kuih kukus isi dia kelapa lah. Isi kelapa. Orang mana ni tu? Kadang orang Malaysia, Singapura tu. Orang puan orang lelaki tu tak? Kita dalam tu. Tok Wan ni kami. Tak mata Wan kerja tu tak jelas. Apa khabar? Apa macam tu ah. Mak sihat je. Mak badan saya kaki tu. Rumah tak pergi. Rumah ni kat Ulu tak sampai kini kat Ulu tak pergi. Iwan ada tu kan dia. Iwan dah jumpa jalan. Wan mak dia nak dulu mak. Oh sabarlah ambil anak nyelam ni. Mak nak minggu dia kerja kat anak dia. Kalau nak nyelam malam pula terang tak apa lah. Man tak pergi balik raya dah. Jumpa Iwan lewat sikit Ulu nak masuk dapet. Dia bawa mak dia rasa. Macam mak dia. Dia ada sedang enggak anak ke dapet. Berarti mak dia lah ada balik lah. Lepas raya tak balik. Lama lah. Lepas raya puasa dah. Ada pergi kat dia tak ada? Bawa lah. Bawa Iwan. Sampai pula lah. Mak Wan tak sampai pula mak Iwan lah. Masih kuat duduk atas honda. Dia dengan Iwan. Ni dengan Rica. Tok yang ni dia dari sentuk sini lah. Kuat. Kau jauh juga. Jambat tak? Boleh. Ada dalam program kan? Tahan lama-lama. Boleh jalan seorang Jomor dengan anak tu atas. Oh, dia seorang turun. Ni, dia seorang turun. Oh. Kuih biji agak. Dia dah lah. Kami nak buat ansur lah kan. Jam 11. Jam 1 kan lah nak ke lapangan bola pula. Nak makan nanti. Nak apa? Dia bawa ke mak. Apa tau? Ni. Lingking. Awak rasa. Lingking. Pisang ni dibeli pet atak dah hantar 24 kilo. Oh, terima kasih lah. Nak rasa ke mak. Kena suruh nak rasa tak tahu lah. Kalau kat ni mak buat ni semua yang buat betul. Kita dapat lingking. Ni kena orang. Lingking ni terbuat dari pisang. Sangklat. Ayolah. Balik tau. Biasalah. Sama ajak dengan pikat tu kat kandak-kandak pikat nak dapat kat depan. Ni Aisyah kan? Bukan? Sari kecil eh. Oh, hampir serupa lah. Tahun. Ni lah kuih ni. Berapa ni kan? Tete ke laut tengah. Tete. Malam kat rumah. Siang ada. Ni lingking nama dia. Dari pisang apa ni? Pisang kelat. Kalau ganggu kota nyebut Apa tak? pisang salai. Pisang salai. Kalau orang kota sebut pisang salai. Yelah salai kan. Kalau di sini lingking nama dia.
dapat langit kan. Rasa benda saya buat ini. Jalan Wan. Ya, makasih lah. Sama. Kita singgah lagi ke rumah Wan PD kawan-kawan. Ni sebentar lagi kita nak balik ni. Kerana jam 1 kita harus di lapangan bola Desa Kuala Maras pula. Cuaca hari ni lawa, cerah. Ni kurang 5 minit jam 11. Ni rumah Wan Kiah tadi. Kita dapat linking dari Wan Kiah. Ni air laut ni dah mulai surut kawan-kawan. Tu Wan PD santai depan teras. Kali kau tidur je. Bawa Datuk duduk. Bawa tidur, istirahat. Tak ada bulan tu. Siapa? Oh, ramai lah. Ramai. Wan PD santai di kursi dari Cikgu Muhammad Nor, Malaysia. Ni buang angin, kalau petang panas kan? Naik kali nampak kawan dah. Kalau petang matahari dia senon. Ni berkumpul dari sentuk. Maka ke dalam ni. Anggas rasa kat anak kat Nor lah. Anggas sedap. Anggas kata Wan. Bagus lah rasa dia. Kalau nak tiang anggas bagus sekali. Anggas tu luas, Luas lapang. pemandangan. Kalau anggas tu bahasa kami ni arti dia luas, lapang. Lapang, fikir lapang. Tak ada susah-susah saya. Hidup tak usah dia ambil susah kata Wan PD. Ayolah Wan, kami nak balik lah Alah, nak lewat kan? Jam 11. Pas jam 11. Semoga cepat sihat, cepat sembuh. Ya. Ni tinggal pula linking ni Kang. Linking. Wan Kiah beri linking. Boleh Wan? Assalamualaikum. Kita balik dulu kawan-kawan. Penuh air dalam motor ni. Ni rumah Wan PD. Wah, sama-sama ni lah. Kerana dah jam 11 kita beransur balik kawan-kawan. Dan amanah dari nenek Singapura pun alhamdulillah dah kita sampaikan untuk 2 orang. Di mana dia ulu lah? Mana up ni? Oh. Boleh lah? Balik lah. Jadi tadi kawan-kawan amanah dari nenek Singapura dah kita sampaikan kepada Wan PD dan Wan Kiah. Amanah nenek dari Singapura ni, dia amanahkan rezekinya untuk 4 orang. Jadi 2 orang lagi akan kita sampaikan. Dan zakat mal alhamdulillah hari ini sudah selesai kita sampaikan sebanyak 5 orang. Di mana? Baliklah. Dia satu lah lapangan pula. Dan tidak lupa saya ucapkan ribuan terima kasih kepada nenek Singapura yang sudah berbagi rezekinya melalui saya, iaitu untuk Wan PD dan Wan Kiah. Nanti ada lagi 2 lagi akan kita sampaikan, iaitu pada Wan Ariyah dan Wan Noribah di Desa Kuala Maras. Dan juga saya ucapkan juga ribuan terima kasih kepada bapa yang
Dan juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada saudara bapa yang tak mahu disebut namanya, iaitu rezeki berupa zakat mal. Alhamdulillah sudah kita sampaikan semuanya. Panas. Kita putar Honda kita dulu. Pak, balik pak. Wow, lawa view-nya kawan-kawan. Suasana di kampung air Songket. Allah Akbar. Ini jalan ke kampung Penuban. Kalau kita lurus ke depan, kita belok kanan kerana kita nak balik ke desa Kuala Maras. Wow, lawanya. Kita berhenti sebentar sini kawan-kawan. Itu depan situ tu kampung Penuban nama dia. Kalau di sana tu Tanah Timbah. Dan di ujung sana tu Letong, Kecamatan Jemaja. Dan ini kampung air Songket. Dan ini kampung Semuak kawan-kawan. Cuaca pun dah mulai panas kerana ini jam 11:05. Ni ada pompong lewat bawah jambatan. Baiklah kawan-kawan, saya rasa video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini ada manfaatnya bagi kawan-kawan yang menontonnya. Dan sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan saudara mara yang telah menonton video ini. Dan juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah berbagi rezekinya melalui saya dan mempercayai amanahnya kepada saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga kawan-kawan semua selalu diberikan kesihatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya tutup video ini ada pompong lagi lewat kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan, sebelum saya tutup video ini, dan juga saya umumkan lagi bahawa kita masih membuka open donasi untuk pembangunan dapur rumah Atuk Basri yang berada di Desa Impul, yang sekarang alhamdulillah sudah ada 6 donator ataupun penderma, iaitu hamba Allah Singapura, hamba Allah Malaysia, dan Acik Nur Selangor Malaysia, dan Cikgu Muhammad Nur Malaysia, lalu Makcik Ner Singapura, yang terakhir Kak Tin dari Belitung. Jadi total sekarang sudah terkumpul RM3.920.700. Dan sekali lagi, jika ada kawan-kawan saudara mara yang ingin turut membantu dalam pembangunan dapur rumah Atuk Basri, boleh nanti hubungi nombor WhatsApp saya. Dan saya baru-baru ini dapat informasi bahawa mengenai pembangunan dapur Atuk Basri sudah ditegakkan tiangnya. Nanti mungkin saya akan pergi ke Desa Impul setelah turnamen Desa Kuala Maras. Kita akan cuba beransur membeli bahan yang harus dibelikan. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin turut membantu dalam pembangunan rumah ataupun dapur
Atuk Basri, boleh nanti hubungi nombor WhatsApp saya. Semoga ini menjadi amal jariahnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kawan-kawan, di akhir video jika saya ada salah-salah cakap ataupun salah-salah penyampaian dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam serumpun Melayu. Sampai jumpa di video selanjutnya.